Oh, selamat Hari Raya Mahal Zahir Batin. Raya-raya kena minta maaf. Selamat Hari Bang. Ya, yang ni baru betul. Yang ni bertunang. Itulah dia. Selamat bergantin baru. Kak, selamat hari, selamat. I have numbers. Mari kita mental. Batin Travel and Services Sdn Bhd adalah merupakan syarikat pengembara ibadah, inbound dan outbound yang berkonsepkan Muslim Travel beribu pejabat di Bayu Tinggi, Kelang, Selangor. Jom tempat sekarang dan izinkan kami menyantuni anda dalam merealisasikan ibadah umrah dan ziarah anda, insya-Allah. Selamat Hari Raya Mahal Zahir Batin. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya Mahal Zahir Batin. Nak sampai mana? Dia kalau belakang. Tengok kau punya pasal, aku lepaskan queue. Okey. Selamat Raya. Selamat Raya Mahal Zahir Batin. Cak Adi mana? Jadi? Hari tak apa dia Raya. Koda lah dia. Ya bang. Salam. Bang. Okey bang. Terima kasih bang. Selamat Raya. Selamat pengantin baru, semoga Raya Mahal Zahir Batin. Sihat juga ya. Sihat. Selamat Raya. Selamat Raya Bang. Ya, yang ni baru betul. Yang ni bertunang. Itulah dia. Selamat bergantin baru. Kak, selamat hari, selamat. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bangku Penyokong. Hari ni LS 24 Selangor bertemu dengan Terengganu. Kalau ikutkan Selangor dah tak ada nak kerja apa dan memang confirm nombor 2. Cumanya Terengganu masih berpeluang untuk merebut tempat ketiga di antara dengan bersama dengan pasukan Sabah dan Kuching City. So kita harapkan Selangor dapat bermain bermati-matian. Kita nakkan 3 mata sebab ni home kita. Perlawanan kedua terakhir pula tu, Terengganu of course dia nak 3 mata. Dia nak secure tempat ketiga. Dan lepas ni last game Selangor temu dengan PDRM 19 bulan 4 kata silap. Kat sini juga. So kita jangan sisihkan peluang. 6 mata mutlak kita kena gapai. Dan malam ni semua berbaju Melayu mbak. Baju Melayu tu. Selamat Raya. Mantap gila. Semua nak tiket free. Tiket free pakai baju Melayu, pakai baju tradisional dapat masuk free. So nak kata crowd ramai tak ramai biasalah. Boleh lah, boleh lah. Boleh lah tu. So tu je lah. Kita tunggu Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Salam dulu. Aku tengah record. Kita harapkan tu je lah. Kita harapkan Selangor menang mutlak 3 mata. Adios.
Alright, tamat separuh masa pertama, kedudukan 0-0 lagi. 45 minit, lebih kurang 50-50. Selangor pun ada peluang, Terengganu ada peluang. Terengganu tadi peluang terbaik Terengganu melalui Sapawi, kena tiang. Lepas tu Selangor tadi hadir lah juga. Cumanya Rooney dah dikeluarkan pada minit ke-30. Nampak daripada sini Rooney berbalut lututnya, kita tak tahu kenapa. So, second half. Kalau Rooney dah masuk Wah. Rosa Liga. Salah lah. Bagi Rosa Liga lah. Ini kan sebenarnya naik ke kosong. Alright, alhamdulillah gol. Gol diterima. Minit ke-87, Fortes akhirnya berjaya memecah kebuntuan beberapa kali serang, attack. Jadi menjadikan gol, kedudukan sekarang 1-0, tambahan masih 5 minit. Alhamdulillah 3 mata. Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi bahagia. Pengantin baru. Saya rakam. Ibu. Satu jiwa.
Selamat pengantin baru, semoga Tak, aku tak faham sebenar apa. Memang betul. Memang betul ke? Selamat pengantin baru. Oh, TD. Oh, dahsyat tu. Oh, sampai ke bawah semak tu. Oh, macam selamat. Ngapis tu. Selamat pengantin baru, semoga kekal bahagia. Ni daripada mana? Amerika? Kejap, ya. Kami ucapkan selamat hari raya. Pergi kami itu. Okey, selamat raya Mak Saya Batin. Jumpa lagi 19 hari bulan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Putusan memihak kepada pasangan Selangor 3 mata minit ke-87. Protes berjaya menjadikan gol setelah beberapa kali cubaan serangan. Berjaya juga beberapa kali dimaki. Sebelum tu 0-0. Terengganu pun attack, Selangor pun attack, tapi kemasukan Alex memang nampak dapat mengubah corak permainan Selangor dengan lebih agresif. Hasilnya dapat juga menjadikan gol. So 3 mata pula malam ni, alhamdulillah, dengan fans yang agak sporting dengan memakai baju tradisional, baju raya seperti ini. Jeng. Butang Selangor ada lagi ya, Butang Selangor. Mana? Butang Selangor. CEO memang CEO Aliwan Meru. Dan tu je lah. Nanti next games, last game 19 hari bulan 4, MBPJ juga, Selangor lawan PDRM. So Datang stadium. cakaplah Lepas ni selamat tak hari boleh pakai raya. baju raya. Cakaplah selamat hari raya. Oh, selamat hari raya Mak Saya Batin. Raya-raya kena minta maaf. Okay, alright, itu je lah vlog dari Bangku Penyokong malam ni, LS24. Kita second last. InsyaAllah ada game lagi 19 bulan 4 last ni dekat MBBJ juga. Kita akan bersiaran sekali lagi untuk kali terakhir bagi musim 2024-2025. Itu je. Samanya Hari Raya, Selangor Semangat dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu jangan lupa nak beli apa-apa, shopping jersey Selangor, baju-baju Selangor, baju Malaysia dekat RE1 Meru, dekat FB, IG dengan TikTok, ataupun datang dekat premis diorang, dekat kedai diorang dekat Meru, Kelang. Cari Uwais Petronas. Kalau nak buat name set, cari ni Pakar. Nak buat baju, cari dia. Semua cari dia. Itu je. Alright, jumpa lagi. Adios, bye bye, see you soon.